Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Anda tahu, saya sangat teruja nak bimbing anda semua dalam topik kita kali ini. Topik ni memang deep sikit. Kita akan bongkar satu kisah benar yang sejujurnya penuh dengan cabaran, keazaman dan satu transformasi yang sangat-sangat luar biasa. Macam ni, pernah tak anda rasa tersepit? Rasa macam memikul beban duniawi yang terlampau berat? Sampai anda tertanya-tanya, ada tak jalan keluar yang betul-betul praktikal? Kalau ya, anda memang berada di tempat yang betul. Sama-sama kita tengok macam mana alat kerohanian yang sangat spesifik ni boleh ubah realiti fizikal kita secara total. Okey, mari kita selami perkara ini. Cuba bayangkan situasi ni. Ada seorang wanita bernama Maryam. Selepas melalui satu malam yang dipenuhi dengan usaha kerohanian yang sangat-sangat intensif, dia akhirnya tertidur. Tapi, dengar ni. Tepat 15 minit je kemudian, dia tiba-tiba terjaga dengan satu reaksi fizikal yang sangat ekstrim. Perutnya kejang teruk. Dia tahu pada saat itu juga sesuatu ikatan gaib yang membelenggunya akhirnya dah terlerai. Ini bukan sekadar kiasan tau. Ini kesan fizikal yang nyata yang dia sendiri rasa. Persoalannya, macam mana Maryam boleh sampai ke tahap yang begitu dramatik ni? Kita masuk ke bahagian pertama, iaitu buah hasil menaiki kapal istighfar. Untuk faham benda ni, kita kena rewind sikit masa ke belakang. Sebab apa? Sebab kejadian malam yang dramatik tu bukanlah satu magic yang berlaku sekelip mata. Tak, ia sebenarnya puncak kepada satu perjalanan panjang yang Maryam sendiri panggil sebagai menaiki kapal istighfar. Jom kita tengok macam mana proses ni bermula dari zero. Ceritanya macam ni. Pada awalnya, Maryam ni memang dah buat solat rutin, tahajud dan macam-macam doa. Tapi, dia tak nampak apa-apa perubahan pun pada masalah keluarga dia. Anaknya sangat memberontak, asyik bergaduh dan langsung tak nak bekerja. Pening kepala dia buatnya kan? Kemudian, masuk je bulan Rejab, dia buat satu keputusan drastik. Dia tekad untuk fokus sepenuhnya kepada amalan istighfar. Tak lama lepas tu, dia dapat satu mimpi. Dalam mimpi tu, dia rasa ada air hujan turun menyapu wajahnya, satu petanda yang dia faham sebagai hujan istighfar. Dan tahu tak apa jadi dekat dunia nyata? Memang mind-blowing. Anaknya yang degil tu, tiba-tiba je mula cari kerja, balik rumah awal, layan adik-beradik dengan baik. Pendek kata, suasana rumah dia berubah 180 darjah. Sekarang, sebelum kita pergi lebih jauh dengan kisah Maryam ni, sumber asal kita ada buat satu teguran teologi yang sangat penting. Ini pasal cara kita berterima kasih. Perasan tak? Kadang-kadang kita tersilap sebut. Kalau kita guna perkataan dan atau wa dalam bahasa Arab di antara Allah dan manusia, itu sebenarnya salah. Sebabnya, ia seolah-olah meletakkan makhluk setaraf dengan pencipta. Bahaya tau, ini boleh menjurus kepada syirik yang tak disengajakan. Cara yang sebetulnya ialah menggunakan perkataan kemudian atau thumma. Maksudnya, syukur kepada Allah, kemudian barulah kepada asbab manusia. Nampak macam kecil je kan? Tapi dari segi tauhid, impaknya sangatlah besar. Dan alang-alang kita tengah bercakap tentang ketepatan ejaan ni, ada satu lagi fakta linguistik yang pantas tapi sangat menarik. Ejaan ni memang make or break maksud sesuatu perkataan tu. Contohnya, kalau anda eja perkataan guna huruf Arab sight, ia bermaksud gambar atau sekeping foto. Tapi, kalau anda eja guna huruf sin, barulah ia bermaksud surah dalam Al-Quran. Contohnya macam surah Al-Baqarah. Bayangkan, beza satu huruf je pun dah boleh ubah keseluruhan maksud perkataan tu. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian 2, iaitu mukjizat surah Al-Baqarah. Berbalik semula kepada kisah Maryam tadi, selepas dia nampak perubahan ketara pada keluarga dia melalui amalan istighfar dari bulan Rejab, bawa ke bulan Syahban, dia tak stop setakat tu je. Bila masuk je bulan Ramadan, dia level up lagi disiplin rohani dia ke satu tahap yang memang luar biasa. Dia tambah satu lagi alat yang sangat-sangat powerful dalam rutin hariannya. Nah, apa yang betul-betul menarik tentang garis masa ni adalah ketepatan masanya. Cuba bayangkan keazaman dia. Pada jam 1:30 pagi, dia berjaya habiskan bacaan surah Al-Baqarah. Bukan sekali tapi 4 kali berturut-turut. Siap package dengan 3,000 kali istighfar. Memang gila-gila punya komitmen. Kemudian, tepat jam 2 pagi, dia solat 2 rakaat. Dalam solat tu, dia doa betul-betul spesifik. Dia minta supaya berkat surah Al-Baqarah tu mematahkan segala ikatan sihir, ain dan apa saja halangan gaib dalam hidup dia. Dan macam yang saya cerita ke awal tadi, pada jam 2.15 pagi, dia terjaga dengan satu pelepasan fizikal yang sangat mengejutkan. Beban berat yang ditanggungnya hancur lebur malam tu juga. Bahagian 3, adakah membacanya 4 kali itu satu syarat? Bila dengar cerita Maryam baca surah Al-Baqarah sampai 4 kali dalam satu malam, confirm ramai antara kita yang tertanya-tanya satu benda ni. Yalah, nak baca sekali pun berpeluh, ini kan pula 4 kali. Ia memang menuntut komitmen masa dan tenaga yang bukannya sikit.
Ini pastinya bawa kita kepada persoalan yang for sure tengah berlega-lega dalam kepala anda sekarang ni kan. Adakah kita ni wajib buat macam ni? Adakah ini satu syarat wajib dalam agama kalau kita nak tengok hasil yang sama? Okey, mari kita rungkai jawapannya sama-sama sebab penjelasan ni memang sangat mencerahkan. Jawapan pendeknya, tak. Ia bukannya satu kewajipan ataupun ada dalil mutlak yang suruh buat 4 kali. Tapi mari kita buat sedikit perbandingan. Kalau kita baca surah Al-Baqarah sekali, ia memang dah terbukti bawa keberkatan yang besar dan menolak keburukan. Itu asasnya. Tapi bila kita baca sampai 4 kali berturut-turut, ia diibaratkan macam satu senaman rohani yang super berat. Sumber rujukan kita ni jelaskan, ia sebenarnya satu kaedah untuk bina ketahanan rohani yang ekstrim. Ia macam satu workout berat yang direka khas untuk pecahkan halangan-halangan duniawi yang betul-betul degil. Contohnya macam dosa-dosa besar atau sihir yang sangat kuat. Ia khusus untuk sesiapa yang betul-betul nak tempuh impak yang drastik dan luar biasa. Tapi kenapa ia sangat berkesan? Okey, ini bawa kita kepada satu istilah ni, Al-Batilah. Berdasarkan hadis sahih, Al-Batilah ni merujuk kepada ahli sihir dan segala bentuk kebatilan. Hadis tu jelas sebut ya Al-Batilah ni memang tak akan mampu nak tahan kuasa surah Al-Baqarah. Jadi, bila seseorang tu mendarabkan bacaan dia, baca ulang-ulang kali, mereka sebenarnya tengah menggandakan ketebalan perisai rohani mereka. Kesannya, unsur-unsur negatif ni tak ada ruang langsung nak bertahan. Ia akan hancur. Seterusnya kita ke bahagian 4 iaitu halangan rezeki, khususnya dosa dan tabiat merokok. Ya, kita mungkin ada alat kerohanian yang terhebat, tapi tak bermakna perjalanan kita tu tak ada bonggol atau halangan langsung. Ramai juga penonton yang kaji sumber ni tanya tentang rintangan peribadi mereka sendiri. Benda-benda rutin harian yang mereka buat, yang mungkin secara tak sedar jadi sekatan kepada keberkatan ni daripada sampai kepada mereka. Dan salah satu soalan yang paling top ditanya ialah, adakah tabiat buruk, contohnya macam merokok, boleh blok atau halang sepenuhnya buah hasil istighfar kita? Kiranya, adakah usaha rohani kita ni akan jadi sia-sia je kalau kita masih lagi tersangkut dengan kelemahan manusiawi ni? Jadi, poin yang paling krusial di sini ialah macam mana kita nak tangani kelemahan tu. Sumber kita menasihatkan, maksiat atau tabiat macam merokok ni, ia mungkin akan melambatkan atau mengurangkan hasil, tapi ia sama sekali tidak menghalang rahmat Allah tu 100% atau keluarkan anda dari agama. Dan ini plan tindakan yang dicadangkan. Jangan cuma bergantung pada kekuatan azam diri sendiri. Tak cukup. Apa yang anda kena buat, letakkan tangan kanan ke dada anda, sebut bismillah 3 kali, dan dengan sepenuh hati yang ikhlas, minta Allah beri kekuatan untuk berhenti sebab anda takut kepadanya. Benda ni sebenarnya tentang macam mana kita nak mohon campur tangan ilahi untuk tolong repair kelemahan kita, bukan sekadar guna kudrat fizikal semata-mata. Okey, ada satu lagi kekeliruan yang selalu sangat timbul. Ia pasal kecenderungan kita ni yang kadang-kadang nak buat semua benda serentak. Maklumlah, nak cepat nampak hasil kan? Jadi ramai yang tanya, boleh tak kalau saya gabungkan terus istighfar, bacaan Al-Quran dan selawat ke atas Nabi dalam satu masa yang sama untuk cepatkan hajat saya termakbul? Menariknya, nasihat yang diberi ini sangatlah bijak dan berstruktur. Kuncinya di sini adalah fokus. Anda kena faham, kalau anda campurkan semua benda sekaligus, macam mana anda nak tahu amalan mana yang bawa hasil yang mana satu? Sumber rujukan kita ni sangat tegas bab ni. Tetapkan fokus pada istighfar dulu. Bila anda dah mula rasa kesan spesifiknya, contohnya, tiba-tiba hati rasa sangat tenang, dapat rezeki yang tak disangka-sangka, atau perangai ahli keluarga berubah jadi lebih baik, masa tu barulah anda akan faham nilai amalan tu secara mendalam. Dan bila dah faham, baru senang anda nak kongsi atau ajak orang lain berdasarkan pengalaman real anda tu, sebelum anda move on untuk master amalan rohani yang seterusnya pula. Ini bawa kita ke bahagian kelima, membina peta jalan rohani anda. Fascinating kan? Macam mana maklumat yang nampak macam teori ni sebenarnya disusun cantik je. Jadi satu pelan tindakan yang sangat tersusun. Sekarang kita nak rumuskan macam mana anda boleh ambil semua ilmu ni dan mula bina jalan atau roadmap anda sendiri. Kesemua perbincangan kita dari awal tadi sebenarnya menjurus kepada satu falsafah terasni. Anda tidak boleh melawan perjuangan duniawi, hawa nafsu dan syaitan secara sendirian. Anda memerlukan alat rohani. Kita kena terima realiti. Kita ni cuma manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan sentiasa diuji dengan nafsu. Kita tak akan cukup kuat untuk selesaikan segala masalah yang serba kompleks ni kalau sekadar harapkan motivasi diri je. Gabungan bacaan Al-Quran dan amalan istighfar yang difokuskan ini bukanlah sekadar bacaan ritual kosong tau. Ia sebenarnya adalah alat taktikal yang sangat-sangat praktikal untuk merungkai masalah yang logik akal atau wang ringgit pun tak mampu nak selesaikan.
Jadi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang saya harap anda akan betul-betul renungkan hari ini. Apakah agaknya beban duniawi berat yang sedang anda cuba pikul dan selesaikan sendirian hari ini tanpa berpandukan peta jalan rohani ini? Adakah ia masalah kewangan yang memeningkan, konflik keluarga yang berpanjangan, atau mungkin tabiat buruk yang rasa macam mustahil sangat nak buang? Anda dah pun tengok macam mana Maryam berjaya gunakan alat ni untuk hancurkan masalah besarnya dan macam mana pendekatan berstruktur ni boleh ubah keseluruhan hidup kita. Rasa-rasanya mungkin dah tiba masa untuk anda berhenti berjuang seorang diri dan mula capai alat yang betul. Teruskan belajar, sentiasa kekal fokus dan sampai kita berjumpa lagi di sesi penerangan yang seterusnya.